Hari ni vlog nombor 3. Ada orang dekat kedai, ada Alia. Hari ni Alia tak nak bangun, tapi tetap dia bangun. Hari ni nampak lebih ceria sebab ada manusia. Rasa macam mimpi ada manusia kat sebelah. For my coffee. Nak buat sofa tak hari ni? Sorry, kejap lagi PM. Kejap nak pergi beli kopi. Stresnya. Sekejap, jom kita habiskan bincang dulu. Okay, esok kita nak pergi sebab I kena buat video Tracy dengan video Puji-Pujian tu. You kat mana, babe? You kat mana? I tengah download form. Dekat Perkesuan. Okay, alright. Form mana, babe? Oh, macam ni. Macam ni. Oh. Tahniah, babe. Tahniah. Hari ni kita jadi adult. Lepas tu I nak lukis 2 perempuan berkemban. Dia tengok each other, dia macam datang minggu ni kata pemawai kalau sauna. I tak faham, babe. Dia punya ni. Okay, hold hand. Hold hand. Okay, hold hand. Kenapa dia? Kenapa, babe? Okay, Kena apply balik? Apply balik. Ha? Apanya you buat ni sikit tau. Ada. Titim besam. I curi laki orang. Macam tu ke? Tapi tak nak, tak nak. Buka. Cuba. Nak buat postage manja-manja. ASMR. Aku ada a few parcel yang di return semula, salah alamat ke apa ke tak. Aku macam tak buka diorang. Aku macam dalam 4-5 parcel macam tu lah. Biar je. So hari ni aku buka sebab aku nak guna balik benda ni. It's crazy that bila aku buka, item tu sama dengan benda yang aku nak ship out. Okay, contoh orang yang return tu kita punya manja kan. Aku buka, aku nak masuk lah item yang sepatutnya kan. Macam stiker yang sama. Okay, tak apalah. Lah maybe betulan je kan. Second one, aku macam same thing. Basahan ni barang yang sama. Lepas tu aku cakap okay, tak payahlah, aku book lah, masuk balik. Yang third tu dia minta jangan dekat saya pemalu. Aku keluar, lepas tu aku nak masuk yang sebenar. Oh, benda ni dah 3 kali jadi. Apa yang berlaku, babe? Apa yang berlaku? That's crazy. What are the odds? Ni nak semata submit nombor orang tu. Yang macam kena sign in pula. Tapi kalau esok tu by new cage. Dia turning page. Sekejap, okay. Ini nak video macam mana? Kat stiker je.